Akhirnya selepas almost 5 bulan, Windmill Fun Park dekat Semenyih tu buka juga. Sebelum ni viral sebab kena sita dengan Majlis Perbandaran, tapi sekarang diorang dah buka. So kita faham lah, memang diorang dah lepas semua proses yang diperlukan. Tarikan utama yang ni lah, rainbow slide yang pakai pelampung ni. Lepas tu jambatan kaca ni. Yang ni tak semua orang boleh naik tau. Minimum tinggi 110 cm. Ada staff yang jaga. Sebab apa diorang buat macam tu? Sebab nak naik ni saja, ya Allah, punyalah curam. Bila dah sampai tu memang menggigil kaki. Tengok lantai pula bawah macam ni. Tapi ni satu-satunya slide yang memang tak ada jalan patah balik dah. Sebab bila kita tengok nak turun balik dekat tempat tadi, curam juga. Ataupun korang kena turun pakai slide yang tinggi ni. Selain daripada tu ada banyak lagi permainan. Cuma dia manual lah. Seorang kena tolak, yang lain main. Kalau nak yang jenis automatic, funfair rides pun ada. Tapi yang ni bayar asing tau. Satu ride RM10. Carnival Games pun ada juga. Diorang buka daripada pukul 5 sampai pukul 12. Kalau nak sejuk sikit dan nak tengok lampu, datanglah malam. Tapi kalau nak main lama, ada petang tu datang dah. Harga tiket RM38. Okay, bye.